Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan lebat berterusan kategori waspada di kebanyakan bahagian di selatan di negeri Sarawak. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 16 Disember nanti dan melibatkan kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan juga Mukah. Perlu diingatkan, selain itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan kategori waspada yang akan berkuat kuasa esok 14 Disember sehingga 16 Disember nanti. Amaran ini melibatkan di bahagian pantai timur Semenanjung iaitu di daerah Tumpat, Pasir Emas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Machang dan Pasir Putih di Kelantan, di keseluruhan negeri Terengganu serta di daerah Jerantut, Maran, Kuantan, Pekan dan Rompin di Pahang serta di daerah Segamat, Keluang, Mersing dan Kota Tinggi di negeri Johor. Oleh itu, penduduk di kawasan yang bertanda amaran ini diminta untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan segala amaran yang bakal dikeluarkan oleh pihak kami serta pihak berkuasa tempatan terutamanya yang kini sedang menetap di kawasan yang berkedudukan rendah. Selain itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan merah. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 18 Disember nanti dan melibatkan kawasan perairan Samui, Tioman, Bungguran, Kondor, Reef North, Reef South dan juga Palawan. Perlu diingatkan sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan rekreasi air. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dan petir kini dilihat sedang berlaku di hampir keseluruhan kawasan di Semenanjung Malaysia. Dan menunjukkan hujan di negeri-negeri pantai timur Semenanjung iaitu di negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang dijangka boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Manakala bagi hujan di lain-lain kawasan, hujan di sini dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan dari petir kini lebih tertumpu dan sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan di bahagian selatan dan tengah Sarawak serta di bahagian pantai barat dan sandakan di negeri Sabah. Namun hujan di negeri Sabah ini dijangka boleh beransur reda dalam 1 ke 2 jam saja lagi. Manakala bagi hujan di negeri Sarawak ini dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca pada hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Sebelum berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan indeks pencemar udara IPU di seluruh negara. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.